Cepat. Nak tutup kedai tu. Apa dia? Apa dia? Pakai kaki batal tak boleh. Ni tak jawab. Tak jawab lagi. Sentuh kemaluan dengan kaki. Batal ke tak wuduk? Okey. Menawak kau ni, aku tak boleh tak bayar. Tapak kaki. Tapak kaki. Okey. Tu nawak kau ni. Tak apalah, awak guna-guna pun dengan baik. 4 perkara membatalkan wuduk. Salah satunya menyentuh kemaluan. Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa pegang kemaluannya, batal wuduk, kena ambil wuduk. Apa makna pegang? Maknanya ialah al-ifdha. Bikafain, menyentuh dengan tapak tangan dan tapak jari. Tangan, kapai ni tapak tangan dan tapak jari tangan. Kaki tak masuk. Faham? Ni semua tapak tangan ni kalau kena kemaluan batal. Yang tak batal ada 4 bahagian pada tapak tangan. Dengar molek. Kadang-kadang payah nak dengar. 4 tepat tak batal. Mana? Nombor 1, hujung jari. Ni hujung tak batal. Kepala jari panggil. Nampak ru'usul asabi'. Ini kitab fiqh. Kepala jari tak batal. Okey? Nombor 2, tepi tapak tangan. Ni. Tepi tapak tangan. Ni tepi. Bukan sini, kok bawah ni. Tepi tapak tangan. Okey? Tak batal. Nombor 3, tepi jari. Ni tepi ni. Tak batal. Bukan tapak. Nombor 4, celah jari. Ni celah ni. Ni. Celah ni. Nampak? Nampak celah. Okey? Dek, nampak celah ni. Okey? Jadi kalau kita kecing, kita pegang gitu, batal tak? Batal dah kecing. Enggak batal. Nah. Dah kecing, batal dah lah. Tepi ni memang tak batal lagi, dah kecing batal lah. Faham? Okey? Jadi terjawab dah lagi kaki. Kalau kena kat lain tak batal. Okey, sebab tu dalam kitab fiqh dia senang. Dan batal itu ialah sentuh dengan tapak tangan sahaja. Jadi hak lain tak payah tanya dah. Kerana hak lain tidak batal. Cuma ulama tak tulis hak tak batal. Kalau tulis lengah. Maka tiada batal dengan lutut, tiada batal dengan betis, tiada batal dengan paha, tiada batal tapak kaki, tiada batal dengan kepala, tiada batal dengan hidung, tiada batal dengan tekak. Banyak nak sebut. Batal tapak tangan saja ni. Tapak tangan hak setul. Okey? Ni saja. Lagi soalan.